maksudnya kita kena educate community juga. Boleh buat macam ni kat sekolah. Maksudnya murid-murid ni kita jangan bagi hiburan tu menang. Kita kena education must win juga. Cikgu suka yang MCC Plus punya tagline tu. Education must win. Betul. Kalau bukan kita yang create konten-konten education, siapa lagi? Kita yang kena mulakan. Kita kena pastikan kita punya TikTok dekat Malaysia ni education juga ada tempat di hati komuniti. Tu salah satu. Dan ciri-ciri yang perlu ada untuk pendidik ni, jangan putus asa. Kalau kegagalan tu biasa. Awak jatuh 10 kali tu biasa. Tapi kalau awak bangkit sampai 12-15 kali tu luar biasa. Jatuh je, ramai. Jatuh dah tak nak bangun, ramai. Jatuh 10 kali, bangun 15 kali. Jangan pernah putus asa kalau dalam mengajar ni lah. Dan awak kena ingat kalau awak dah cikgu, kita akan jadi cikgu sampai pencen lah. 25 tahun sampai 20 sampai 25 tahun awak punya servis. Dan awak akan ada satu level tu, awak akan boring tau pergi sekolah. Sebab cikgu dah mengalaminya, sebab tu cikgu ambil isi. Boring kenapa? Tiap tahun buat soalan, tiap tahun jadi guru kelas, tiap tahun hias rumah kemah rumah, buat maskot. Tiap tahun jadi AJK PIBG, tiap tahun mesyuarat PIBG. Benda yang sama, awak akan ulang setiap tahun. Satu masa tu awak akan rasa mungkinlah awak akan ambil masa sampai 5 sampai 10 tahun untuk sampai satu level awak dah boring. Boring tu apa? Tak tahu dah awak akan hala tuju ke mana. Pergi sekolah, balik sekolah, dia akan ada satu perasaan macam tu. Dan lepas tu kalau awak dah rasa macam tu, cari cikgu. Tolong apply guru semalam. Okay, tu je lah. Okay, macam kami kan bakal guru yang akan ada latihan mengajar lah. So macam kami sendiri macam agak kurang yakin macam mana nak mengajar dengan student. Cukup ke ilmu yang kita nak sampaikan ni sampai tak dengan student? So macam ada tak nasihat untuk yang kurang confident nak mengajar? Okay. So untuk permulaan kan? Okay, sekarang ni bising Bising cikgu punya. Kita okay, tak. Okay. So sekarang ni kalau awak tengok cikgu cakap tadi, teknik pengajaran tu sangat banyak tau. Dia sebenarnya untuk permulaan awak back to basic je. Back to basic. Jangan letak banyak-banyak. Kalau permainan, satu permainan dulu. Kalau nak buat permainan, buat satu je permainan dulu. Tapi engage tu kita kena tahu, kita bisnes kita mengajar, macam mana awak nak pastikan pengajaran awak tu menarik. Awak kena tahu satu. Kalau awak mungkin ada buat kesalahan awal-awal, tu tak ada masalah. Tu proses kita belajar. Nanti awak kena ada satu persoalan kat situ. Betul ke budak-budak ni minat Betul ke budak-budak ni faham tadi? Betul ke saya ngajar tu menarik? Kalau awak macam ada perasaan macam tu, awak record diri awak dalam kelas. Sebab kalau cikgu akan sentiasa postmortem. Asal budak tadi bising? Kenapa bising sangat kelas aku? Contoh. Sebab tu kalau cikgu ni memang start posting tu di sekolah kebangsaan, Taman Pelangi Indah, tapi muridnya 65% sampai 70% kot cikgu rasa sekarang. Muridnya adalah Chinese. Bangsa Chinese lah. Dah ada. Dan Melayunya adalah minoriti dan juga pelajar India. Minoriti. So dia punya budaya tu lain sikit tau. Belajarnya bagus. Sebab sekolah cikgu ni budak-budak tu elit. Dari perumahan yang besar-besar kan. So murid-muridnya bukan daripada keluarga yang susah. Murid-murid dari keluarga sederhana sampai keluarga yang kaya. So dia tak ada masalah dalam pembelajaran sebenarnya. Cuma cara kita nak tarik minat dia. Dia minat ke tak belajar? So dia lebih kepada bermain lah. Kalau budak ni awak start duduk bermain dulu. Contoh buat kuis ke, macam biasalah budak ni dia suka dia suka ganjaran, dia suka kena puji. So jangan puji je, tak ada apa-apa pun puji, tak boleh. Kita kena buat semua apa yang kita buat, tindak tanduk kita dalam kelas tu mesti ada sebab, mesti bersebab. Kalau dia jawab soalan betul, bagilah pujian.
Kalau dia buat salah, kita kena tegur. Masih juga kena tegur, bukan marah. Maksudnya, awak buat tadi tu cikgu tak nak, lepas ni buat lagi macam tu lepas ni dengar dulu apa yang cikgu cakap baru jawab. Boleh? Lepas ni cikgu nak, kalau nak jawab soalan cikgu mesti angkat tangan. Faham ke tak semua? Lepas ni, hari ni tak apa. Okey, lepas ni cikgu nak, apa yang awak perlu buat kalau nak jawab soalan macam mana? Bagi dia pula jawab. Angkat tangan cikgu. Cikgu akan tengok siapa yang angkat tangan. Dia kena banyak check for understanding. Untuk maksud dia, awak dah cakap banyak-banyak kan? Awak cakap sampai 10 arahan. Dia orang mungkin dapat 1 saja arahan daripada 10 tu. Murid ni kalau bagi arahan, jangan bagi arahan banyak. Bagi arahan 1 ataupun 2 je. Belajar kelas depan mungkin dia boleh faham 2. Belajar kelas belakang 1 arahan saja. 1 arahan suruh dia ulang balik. Apa cikgu suruh buat tadi? Faham tak? Dia jangan awak syok-syok cakap pom yang ni bahasa Melayu pun tak berapa faham sangat sebenarnya. Awak kena tahu environment sekolah awak, kelas awak tu macam mana. Kalau pelajar tu pelajar kelas pandai, mungkin boleh bagi arahan tapi jangan cakap laju. Okey, hari ni kita akan belajar topik ni dan nada tu kalau boleh nada yang relax. Sebab dia boleh berjangkit tau. Kalau awak nervous, budak tu akan nervous juga. Cikgu ni betul ke boleh ngajar ni? Dia awak punya aura tu dia akan transfer ke budak. Okey, nama cikgu, contoh nama cikgu Zulaika. Cikgu baru posting minggu ni dan cikgu akan jawab subjek apa? Tanya dia. Mesti ada two way communication. Jangan awak cakap seorang. Cikgu akan ajar contoh cikgu akan ajar fizik, betul. Cikgu akan ajar fizik dan tahu tak fizik berapa topik untuk form 4? Suruh dia kerja sikit. Topik untuk form 5 berapa? Ada two way communication. Benda yang simple-simple dulu. Okay, so hari ni cikgu nak awak kenalkan diri dulu. Suruh dia buat. Suruh dia kenalkan diri. Dah habis kenalkan diri. Okay. So kita akan belajar topik ni. Awak akan ada peperiksaan contoh. Peperiksaan pertengahan tahun ni. Dan awak akan ada trial ni. Awak kena study sikit lah. Study budak-budak ni. Trial bila dan SPM awak. SPM bila? Bagi tahu. Kalau dia dah ada jadual masa tu awak masuk tengah tahun ke dah nak SPM ke apa, dia sepatutnya tahu. Suruh dia study jadual SPM tu. Kalau fizik paper 2 tengah hari, buat fizik paper 2 tengah hari. Ikut jadual tu. So lagi yang penting tentang ni lah. Macam mana awak nak mulakan awak punya lesson tu, nak bagi dia lebih confident, awak dulu kena master content. Jangan tak master content, budak tertanya gigil tu nanti. So master content tu ataupun kalau dia saja dia nak test awak kan. Okay, cikgu nak kumpulan ni yang tanya tadi. Okay, semua orang tolong study tentang apa yang kawan awak tanya tadi. Cikgu nak besok ada presentation untuk soalan hebat tadi. Kalau contoh awak masa tu memang awak tak ada idea lah kan tentang apa soalan yang dia bagi tahu tu, awak kena relax. Penting awak relax. Awak jangan nervous. Jangan nervous. Nervous tu dia akan transfer ke budak. Apa saja jadi, awak kena tahu kelas tu awak punya. Awak kena stand your ground. You need to stand your ground. Awak jangan bagi budak tu bully awak. First, kena bully sampai akhir tahun dia akan bully awak. Tapi kelas depan mungkin tak lah. Kelas depan tak. Kalau kelas tengah mungkin. Kelas nombor 2 mungkin dia akan test. Biasanya kelas pelajar yang sederhana. Dia pandai tapi dia malas. Tu mungkin akan ada hal sikit lah. Yang penting awak kena confident master content dulu. Masuk apa awak nak ajar, awak tahu nak explain macam mana. Awak kena betul-betul faham apa awak nak cakap. Jangan tersalah cakap nanti. Kalau tersalah cakap minta maaf dulu. Okey, cikgu salah cakap tadi. Cikgu betul kan? Kena terang. Dan awak yang penting sekali kena confident lah. Kena confident tu susah tau nak cakap macam mana nak confident ni. Cikgu Chanya boleh bagi tahu kalau awak hanya akan confident kalau awak master content dan awak tahu apa yang awak nak ngajar gitu sebenarnya. Awak tahu budak-budak awak ni. Awak kenal nama siapa. Kena hafal nama lah sikit budak-budak. Contoh kalau kelas depan tu awak hafal budak yang pandai satu, budak yang nakal satu. Awak pegang dua-dua ni. Siapa yang paling yang boleh harap lah. Satu lagi yang paling nakal. Dia akan lead. Dia adalah pemimpin. Pemimpin yang nakal pun bagus juga. Pemimpin yang nakal ni kalau buat aktiviti dia paling proaktif. Kadang-kadang budak-budak yang pandai ni tak boleh fikir sama dengan budak-budak nakal tu. Tapi ada pro dengan cons dia lah. Kita jangan hukum budak-budak. Tu memang kecerdasan dia berbeza.
Dan kita kena prepare lah. Paling penting prepare. Awak kalau boleh, kalau ada buku latihan tu, cuba habiskan buku latihan tu dulu. Yang clone SPM tu. Oh. Pernah habiskan? Jadi kita Tanya orang cikgu buat ni. dulu Pernah Kita orang. habiskan kan? Maksudnya kita orang cuba untuk try buat dululah soalan tu baru kita. Ya. Oh, okey. Awak kena buat dulu. Awak tak buat, awak gigil nanti dalam kelas. Sebab awak baru. Cikgu tak apa, cikgu dah lama. Cikgu tak buat apa. Cikgu dah tahu dah. Kau anak SPM kan? Kau tulis sekarang. Cikgu memang takkan mengira. Dalam kelas tip dia, cikgu takkan menulis, cikgu takkan mengira. Siapa yang akan menulis? Budak-budak. Siapa yang akan mengira? Budak-budak. Kalau kita tulis, apa yang dia dapat? Tapi tulis, jangan tulis nota. Cikgu tak tulis nota. Dalam kelas, cikgu tak tulis nota. Cikgu buat perbincangan sahaja dalam kelas. Tulis nota bila? Rumah. Kerja sekolah awak, nota bab 1, nota bab 2. Cantik-cantik. Cantik cikgu bagi tipe 4. Mesti ada ganjaran. Buat nota tu semua kalau boleh buat nota yang ringkasan. Ringkasan nota ke, suruh buat dia cantik-cantik. Nota cantik cikgu bagi tipe 4, tipe 5. Kalau cantik tipe 5, kalau biasa tipe 4. Kalau hantar tu memang untuk hantar je tipe 3. Cakap macam tu. Bagi dia rubrik terus. Bagi rubrik. Dia tahu nanti kau dapat tipe 3. Dah cakap kan hari tu. Suruh buat cantik. Kala pun tak. Gambar pun tak ada. Tipe 3. So maksud dia biar dia jelas. Peraturan dalam kelas kita. Awak master. Awak maksud dia dah master konten 1. Awak kena pastikan awak berkuasa dalam kelas. Berkuasa tu bukan nak tunjuk kuasa lah. Awak ni diktator. Bukan jadi macam tu. Maksud dia biar pelajar tu faham peraturan yang awak dah buat. Peraturan ni jangan ubah. Dari awal tahun sampai akhir tahun, kalau awak dah tetapkan nota tu kena siapkan sebelum cikgu habis, awak dah siapkan nota. Maksud dia cikgu dah habis bab 1, awak dah start bab 2. Cikgu nak sebelum masuk kelas cikgu, awak dah study dah bab 2. Kenapa kena tulis nota? Awak ingat ke tak apa kat dalam buku teks? Kalau awak ingat dalam buku teks, tak payah tulis nota. Awak kena ada awak punya pendirian awak. Kalau awak boleh hafal semua dalam buku teks tu, cikgu kecualikan awak, cikgu akan tulis surat kat pengetua, awak tak payah tulis nota. Kalau boleh ingat semua. Tunggu cikgu tanya dulu. Mungkin tak dapat lah. Diorang suruh diorang tulis nota. Kau tak baca buku teks. Okey, nampak tak? Cikgu yang penting awak dulu. Awak kena solid. Awak kena buat latihan dulu. At least lah. Kalau clone SPM tu, kertas 1, kertas 2, kertas 3. Awak buat dulu. Baru awak tahu apa situasi kan. Student-student awak. Kalau awak tak buat, macam mana awak nak expect awak faham dia? Awak kena berada tempat dia dulu. Baru awak faham dia. Okey. Boleh cakap. Seterusnya ni soalan apa tips untuk kami dapat catch up belajar balik sebab dah lama tak belajar kan. Cikgu ada tips tak untuk kita orang belajar tu dapat catch up macam supaya dah boleh mengajar dengan baik lah. Okay. So untuk belajar to catch up, dia mesti ada pembelajaran bermakna tau. Tu yang cikgu cakap, kalau awak cakap je tu boring. Mesti ada aktiviti. Contoh, cikgu buat hari tu bukan outreach, cikgu buat project based learning kot. Bukan project lah, lebih kepada konsep kot. Konsep tu cikgu buat tentang specific heat capacity dan juga specific latent heat. Cikgu buat apa? Cikgu suruh, cikgu bawa cikgu punya bawa cikgu punya portable stove tu. Cikgu bawa cikgu punya periuk, Maggi, telur, fish cake, semua cikgu bawa. Suruh dia masak dalam kelas. Okay, dia orang masak. Apa ke cikgu nak relatekan dengan specific heat capacity dengan Maggi tu? Awak rasa macam mana? Tanya ni. Tanya student. Mana awak nak relate? Macam mana? Awak rasa macam mana? Macam mana awak nak relate tu? Relate dengan fizik ke doktor? Cikgu. Situasi tu dengan fizik. Cerita dengan fizik, yes. Specific latent heat cikgu bawa steamer ban tu kan, yang pau tu. Dia steam pau. Dia orang steam pau dalam tu.
contoh tadi yang cikgu cakap Maggi tu kan. Maggi kuah dia dengan awak punya fish cake contoh kat dalam tu, telur. Cikgu cakap kalau angkat boleh tak makan telur sekarang? Gigit telur sebiji boleh tak makan? Cakap panas. Tak kan? Aina cakap panas. Kenapa panas?